Assalamualaikum. Koma apa khabar di sana? Bersama Azno 2020 untuk koma aja. Okey, hari ni suami saya dapat rezeki iaitu buat ref pula daripada pagi tadi 4 tempat. Hari ni dia buat tadi mula pagi di Ipoh. Pagi tadi saya tak tahu di mana dia buat ref dalam pukul 10 start tadi. Kemudian suami saya buat game sekarang di sekarang dalam pukul 3 petang. Kawan dia tak rupa sihat. Sekarang dia kena cover. Kawan dia dekat hospital bahagia Ulu Kinta, lawan dengan hospital bahagia KL Kuala Lumpur lah. Kita saksikanlah nanti sekejap dia orang main. Seterusnya lepas dia habis buat game dekat sini, dia akan buat game dekat Padang Ranger. Padang Ranger ni padang apa, askar-askar semua koma. Kalau duduk tempat yang saya tahu Padang Ranger je lah. Yang ada tengok tu tempat askar-askar selalu menempatnya di situ. Saya kurang pastilah. Lepas tu dah habis Padang Ranger, dia akan terus pergi nun di Lenggong. Dia ada saya buat video, dia buat game malam. Hari ni pun dia buat game malam juga. Saya kalau buat game malam selalu ikut lah, sebabnya malam-malam suami saya tu kadang-kadang malam-malam tu dia ikut. Dia takut sikit kot, dia gayat malam-malam, tengah-tengah malam. Habis buat game pukul 8 lebih, 8.40 macam tu ke 8.30 paling awal. Habis tu dalam pukul 11 malam, paling lambat pun 11 malam lah. Ya kan? Kan? Kalau tak ada buat di Lenggong pun, kadang dia buat di Kuala pun, saya juga selalu ikut. Kalau dia buat game malam je, saya mesti ikut punya lah. Dia akan bawa saya sebab apa-apa hal senang. Belum malam ni payah sikit, apa-apa hal kereta ke apa benda ke, adalah berdua buat kawan. Beginilah caranya suami saya mencari rezeki untuk anak-anak. Dia kalau ada je game dia ambil, tapi kalau dah game tu macam tembung, macam dia dah, orang dah booking dia dekat macam hari ni kan, dia orang dah booking. Kalau orang lain tak nak dia, tak boleh lah, sebab dia dah janji dengan yang mula, dia tak boleh nak buat game lain. Jadi kalau siapa-siapa yang nak booking suami saya tu kena awal-awal lah. Sebab suami saya kata dia tengok laku. Macam artis pula ya. Kalau artis kan orang panggil-panggil buat syuting, tengok laku katanya. Hari ni suami saya dia dah buat game dekat, hari ni dia buat game ramai. Dia dah bersedia dengan kawan dia. Hari ni buat game 3 orang. Diorang pun tengah bersedia di Padang. Semua hari ni ikut. Itu suami saya tengah siap-siap. Yang lain pun ada satu pasukan je baru hadir. Yang lain belum ada lagi. Belum kita mula lagi. Jam menandakan pukul apa kan? Pukul 3 dan kat 3.30. Kat 3.30. Minta-minta cepatlah buat siap habisnya, sebab suami saya nak buat Padang Ranger. Harap-harap sempat lah. Tengok anak dara saya diorang tu, dia duduk kat depan dekat pokok. Tengok apa buat, ngadap full ke apa. Dia bawa pokok sini. Dia bawa pokok. Dia kan santai-santai tu. Nampak tu. Kata orang, kamu jangan bunyi kan kat lu. Mak, kereta ni mana pernah bunyi? Kalau ada sensor, kamu duduk dekat, bunyi tak umur. Kamu tutup dia sendiri.
Okay, sekarang kita nak duduk luar lah. Letih duduk lah kata. Nampak ni mau duduk dalam. Hari pun bendung. Kalau hari tak hujan, bolehlah kita duduk dalam rumah. Dalam rumah. Dalam kereta. Di sana belakang suami saya buat game. Beginilah caranya suami saya mencari rezeki rumah. Orang kata rezeki ni bukan senang nak cari. Macam ni lah. Susah payahnya berlari kat padang. Tak ada yang suami yang hobi ni, suami saya je. Ada juga suami orang lain macam tu, tapi lebih teruk lagi kerja pun ada. Angah duduk di sana. Tengok. Kan. Dia kalau nak ikutkan setiap hari lah dia buat game, orang panggil habis je kerja terus pergi kat padang. Itulah apa kata, bukan senang, nak jadi senang. Itulah suami saya, kerja dia walaupun letih tetap cari rezeki untuk kita. Angah penat sikit pun tak boleh. Mana ada. Daripada pagi sampai petang cari duit je kerja. Tengok tak habis saya. Di sini alhamdulillah tadi hujannya gentik-gentik. Sekarang ni udah pada dah. Cuaca pun agak mendung. Saya ingat akan hujan lagi lah. Kau nak tengok sini kita Tanjung Rambutan. Tempat dia agak besar jugalah. Tempatnya memang sunyi. Kita hanya boleh duduk di luar sajalah. Padannya pun ramai besar. Tengok padan dia tu. Tak mengalah istana. Padan ni boleh buat 4 biji rumah ni, 5 biji rumah. Besar padang. Istana. Besar. Banglo 2-3 biji boleh. Bateri pin. Hari nak hujan. Udah gentik-gentik. Okay, sekarang suami saya dah sampai Padang Ranger. Ranger. Itulah tempatnya. Kena bagi IC dulu masuk rumah tempat askar ni. Muka boleh main-main. Kena berhenti dulu tepi dan bagi IC kat dalam. Tu suami saya. Lepas tu baru boleh masuk dalam. Hai guys, boleh dari. Okay. Nak beritahu semua, suami saya dia buat game bola ni, buat ref dalam masa 10 tahun dah. 11 tahun, silap-silap. Dalam 2011 tu start. Masa tu ada Wia pun tak ada lagi dek. Ayah buat game. Raya tak ada. Cak Long ada. Dia umur dia 6 tahun. 5 tahun. 5 tahun lah. Berapa tahun? 10 tahun. 11 tahun. 5 tahun lah. Kak Long 5 tahun. Angah masa tu umur apa ngah? 3 tahun. 3 tahun. Haikal? 2 tahun lah. Haikal langsung tak tahu sebab dia kecil lagi. Okey, begitulah cara suami saya mencari rezeki. Alhamdulillah, syukur rezeki suami saya tak pernah putus-putus. Tahun ini tahun lepas dengan tahun ni lagi lagi banyak suami saya buat ref. Sampai dia berlomba-lomba. Polis Tan 3 1 tu jaga. Lagu itu kan. Berlomba-lomba mencari suami saya untuk buat ref. Okey, syukur alhamdulillah sekarang suami saya sangat terkenal dengan ref dia. Okey, itu sajalah video saya untuk hari ini. Lepas ni kita nak ke Lengkung Blok Malam. Kalau macam ni selalunya suami saya memang dia suka bawa angkut semua anak-anak dia semuanya. Okey, terima kasih kerana menonton dari awal hingga akhir. Moga kita berjumpa lagi di live video. Bye bye. Bye.